Bang, nak beli kasut bang? Semua murah ni, import-import dari Tali semua. Wah, banyak kasut ni. Ha? Situ kasut, sini kasut, sini celah ketiak kasut. Whoop. Tapi, I'm so sorry, I tak beli kasut dari pengemis atau penagih dadah. Kita beli di butik. Saya bukan pengemis, bukan penagih dadah. Memang saya jual kasut cari rezeki halal bang. Cari rezeki halal tapi duit tu untuk beli dadah. Macam tu. I'm sorry. Kalau dah tak nak beli kasut, tak payah nak hina saya. Kang meletup kepala tu. I tak hina you. I tak hina. Tapi, you memang isap dadah. Isap dadah apa? Aku jual kasut. Ah, tak faham-faham. Bodohnya orang kaya. Nak beli kasut untuk suami tercinta. Apa ni? Kau penagih Okey. Pakai handsome macam ni penagih bendanya. Orang jual kasut lah. Hei. Mana kereta kau? Tak masalah kau lah. Amboi, cakap aja nak belagak. Asal kau nak jual kasut ni? Isap dadah dah. Aku tak ada duit. Aku nak makan. Faham? Habis dah tak ada duit pun nak cakap besar lagi tu. Tengok kasut. Cepatlah. Kasut ni eksklusif. Dikeluarkan 1000 pasang aja sempena anniversary brand ni. Dan harga boleh mencecah sampai 7,000 euro setiap satu. Kan? Bawa juga ilmu kasut kau. Kan? Aku jual kasut ni sejak dari sekolah lagi tau. Macam tu aku jual dekat kau. Okey? Okey. RM50. Apa benda tadi kau sendiri cakap harga dia 7,000 euro kan? Habis kau nak aku beli dekat kau 7,000 euro juga? RM50. Up sikit lah. Up sikit. No. RM50. Okey, 100. Okey. 100 kasut dengan jam. Jam ni lagi mahal daripada aku beli kasut. Tahu. 100 kasut dengan jam. 200 kasut dengan jam. 100 kasut dengan jam. 100 kasut dengan jam. 150. Okey, 50.